Dulu ku jatuh jiwa ku rebah, kini bangun mengukir tekad, buat kelugar dan masa depan. Sekali melangkah pandang ke depan, tidak akan pernah berpatah balik. Puas sudah aku mengalah, kini tiba masa ku bangkit balik. Adat manusia bermuka-muka, di depan gula, di belakang macam cuka. Mulut buahkan ibarat saka, dengki di hati bagai nak gila. Apa dibuat serba tak kena, hak milik orang tergila-gila. Kadar dan koda itu memang ada, nanti tiba masa terima akibatnya. Sepandai-pandai tupai melompat, pastikan jatuh ke tanah juga. Walaupun berat kaki melangkahkan, ku gerak setiap tenaga. Jatuh sekali tidak mengapa, pengalaman ku jadikan senjata. Walau perlahan pasti ku akan bangkit semula. Kalian rakus menjamu tawa di atas lelah. Lidahmu tajam bagai belati, menghiris maruah yang gugur rebah. Minyak aku debu yang hanya disapu bah. Kau di atas tahta tersergam megah, sambil memijaknya satu duduk ke bumi. Kini lihatlah bayangmu mulai mengecil, di saat mentari mula memanjat ufuk pagi. Sepandai-pandai tupai melompat, pastikan jatuh ke tanah juga. Walaupun berat kaki melangkahkan, ku keras setiap tenaga. Jatuh sekali tidak menapa, pengalaman ku jadikan senjata. Walau perlahan pasti ku akan bangkit semula. Hasil dari benih kebencianmu. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni kita dekat Batu Kawan guys. Kita tengok event Kaprik guys. Hari ni Kaprik di Batu Kawan. Okey. Ramai tim-tim Honda guys. Ya, ada Yamaha, Honda. Yang ni Honda Impian X lah ni. Okey guys, kita dah nak masuk ke tapak event dia guys. Event Kaprik. Middleman, Spiderman tak ada Spiderman kat belakang dia tadi. Alright. Mana cameraman? Okay, mana cameraman? Wait, kita tunggu cameraman. Cameraman. Cameraman tak ada, Spiderman ada kat belakang. Where are the cameraman? Mana cameraman? Aduh. Dekat booth Honda ramai. Cepat, mana cameraman? Kamera hang. Alamak. Kamera hang. Tak apa, kita naik ke atas dulu. Tunggu. Alright. Alright, ready? Y16 baru guys. Nampak kat sana ada Y16 baru guys. Y16 ZRR. Rantai yang berkualiti tinggi dan kita tak tahu apa dia kan. Okey. Yang ni special edition guys. Yang ni unit 3002. Oh, tengah race tu. Tu untuk yang special edition, yang ni standard lah. Yang ni standard edition Y16 ZRR. Kepala tak boleh belah guys. Jom kita tengok booth Cardinal. Aku akan tunjuk sikit-sikit lah. Yang pertama antara Perkeso dengan Airforce One Airforce One untuk Bus Honda tu macam terlampau ramai sangat belah situ kan. Sebab dia orang baru sampai.
Kita tengok yang lain-lain dulu lah. Exclusive for public consumption and is it you can get the t-shirt of chocolate collar and also the jersey with portable and exclusive for petrol. A few moments later. Tidak ada lagi 3 minit saja sebelum semua yang meninggalkan kita. Dia tengah lepaskan peluang yang benar ambil. Kasman Daniel lah. Tanda tangan. Kena perin ni. Mahal ni. Jom lah guys. Panas lah guys. Aku punya telefon satu dah overheat lah. Jom kita gerak lah. Pergi cari makan ke apa. Minum ke. Panas Mat. Terima kasih. Yeah. Oh betul, potong kaki. Ini dia RCB punya edition. Oh, habis sudah. Okay guys, aku nak tunjuk korang Honda ADV yang Spiderman tu guys. Dia untuk semua bahagian lain-lain tu semua sama lah. Dia yang beza dia ni dia punya stripe tu lah. Stripe dengan warna tu lah, itu yang special edition dia. Benda lain tu semua sama. Ini stiker. Dia punya corak tu stiker lah. Bukan airbrush lah, dia stiker. Tapi harga pun dia tak lebih banyak lah daripada yang standard model.
2 days later.